Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey. So, semua dah makan? Dah makan? Tadi dah makan? Betul Kalau tak makan tak larat ni nak buat ni? Larat Ada tenaga Okey. So, hari ni kita akan belajar sukan apa? Tahu? Cuba teka. Futsal. Tu kalau tengok bola tu bola apa? Tu bola. Bola futsal tapi dia kecil sikit. Bola futsal tapi kecil sikit. Yang lain? Tahu bola apa tu? Okey, macam mana kita nak tahu bola tu sesuai untuk sesuatu sukan tu? Tengok saiz. Lagi jawapan lain? Warna dia. Okey. So, betul lah. Tengok saiz bola tu. Different sukan berbeza saiz. Kalau saiz 3, itu bola saiz 3. Saiz 3 untuk sukan apa? Sukan apa? Cuba teka. Bola baling kot. Bola baling kot. Betul, bola baling. Okey. So, sebelum kita mulakan aktiviti, kita kena buat apa dulu? Panaskan badan. So, betul, kita kena panaskan badan dulu. So, ini adalah checkpoint panaskan badan. So, saya nak semua berada di satu marker setiap seorang. Okey, bergerak. Okey. 4 penjuru. Duduk 4 penjuru. Situ, stay. Alamak, hujan ah. Habis warm up dulu. Okey, so sesi pertama ialah warm up. Warm up, apa yang saya nak awak buat, nanti awak akan berlari dalam satu arah. Bila saya tiup whistle, awak kena rebut 2 bola ni. 2 orang yang tak dapat bola akan didenda. Boleh? Okey. So, bermula dari slow jog. Tunggu whistle. Tak apa. Cuba. Lagi. Sebab kita tengah warm up Slow jog lagi. Okey, saya nak minta awak laju sikit. Tambah sikit lagi. Okey. Okey. So, yang tak dapat bola, sini. Yang tak dapat bola, saya akan denda. Nak denda apa? Okey, tak apa. Lompat bintang 10 kali. 1, 2, 3. Lompat bintang. Cepat lompat bintang. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Dah, bola letak di tengah balik. Saya nak awak kembali ke posisi asal. Kita akan buat pusingan kedua. Okey, ready? Go, lari. Lagi. Santai. Okey. Orang yang sama. Okey, tak apa, saya kurangkan 5 lompat bintang. Boleh? Okey. Ready? Go. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, last round. Saya bagi awak peluang. Okey, ready? Semua ready? Okey tak? Jangan jatuh. Okey. Yang ini first time kena. Lompat bintang 10 kali. Go. Boleh. 8, 9, 10. Okey, sudah. Okey, habis sudah sesi warm up kita. So, saya nak
semua berkumpul di depan sini. Okey, saya nak buat regangan sikit. Regangan otot. Lepas warm up kita regang. Saya nak minta seorang untuk mengetuai regangan ni boleh? Baik. Awak pelajar yang terbaik. Okey, ni depan. Boleh? Dan statik ke nak? Statik saja. Statik saja. Alright, go. Okay, kita mula dari atas, okey? Tolak ke atas dulu. Bagi rasa setiap otot, okey. Okey. So, adik awak masuk dulu. Okey, hari ni saya akan ajar bola baling. Macam mana untuk buat hantaran. Siapa tahu ada berapa hantaran dalam bola baling? Tak tahu, cikgu. Teka. 2, 3. 2, 3. Okey. Okey, sebenarnya ada 3 sahaja. Betul, Lee. Tahniah. So, 3. Apa hantaran 3 tu? Hantaran atas bahu. Dalam bahasa Inggeris, overhead. Hantaran bawah lengan dan hantaran lantunan. Okey, so hari ni kita akan belajar hantaran atas bahu. Saya nak minta sekali lagi adik. Awak boleh jadi contoh? Okey, pegang satu bola. Okey, step pertama, bukakan kaki dominan di belakang. Ya. Yeah. Yang lain boleh ikut tanpa bola. Okey, yang step kedua, angkat tangan paras bahu 90 darjah. Okey, diangkat. Di belakang. Dominan semua di belakang. So, badan akan serong. So, tadi yang pertama, buka kaki dominan di belakang. Buka tangan pun dominan di belakang, ke atas. Okey, step kedua, hayunkan badan ke hadapan bersama tangan untuk dapatkan momentum balingan tu. Okey, step ketiga. Okey, seterusnya, lepaskan bola sambil ikut lajak. Ikut lajak tu apa? Ke depan. Betul. Habiskan balingan, lepas bola, habiskan balingan sampai bawah. Itu hantaran atas bahu. Faham? So, ada berapa step? 4. Yang pertama? Dominan kat belakang. Kedua? Betul. Ketiga? Ayunkan badan ke hadapan bersama tangan dan lepaskan bola ke hadapan. Yang keempat? Ambil lajak. Ikut lajak. Betul.
Okay, so semua dah faham. So kita akan teruskan. Saya nak awak semua buat kumpulan berpasangan. Okay, semua kat sini dulu. So, yeah. Berbarisan. Nak pilih grup. Okay, tadi kita dah tahu langkah-langkah untuk membuat hantaran atas bahu. So sekarang kita akan praktis untuk mempraktikalkan benda tu. So nampak ada marker biru dekat sini. So saya nak kamu semua tadi buat berpasangan, betul? So macam mana nak pilih pasangan tadi? Lat talilat. Setuju? Semua setuju? Okay, semua lat talilat. Seorang kira. Sekali. Di bawah. Okay, so Adib akan kumpulan dengan Lee. Tika akan berkumpulan dengan Ifami. So saya nak setiap pasangan ambil 2 marker begini. Satu pasangan di sini, satu pasangan di sini. Satu pasangan di sini, satu pasangan di sini. Okay. Tadi semua ingat langkah-langkah nak buat hantaran atas bahu? Ingat. So bola di sana dulu. Bagi sana. Okay. So ini jarak dekat. Saya nak awak praktis dulu cara membaling bola dan cara menangkap bola. Cara menangkap bola tahu? Simple sahaja kan? Buka tangan macam ni, terus tangkap. Yeah. So, boleh mula dari sekarang. Oh. Okay, betul. Buka dulu kaki di belakang. Tangan dominan kiri. Okay, hayun badan ke depan. Yes. Betul. Sekali dengan kaki, ikut lajak. Okay. Lagi. Okay. Okay, satu bola, semua bola di sana. Bagi dia. Okay. Cuba buat step by step. Langkah demi langkah. Buka kaki. Lagi. Alright. Ayunkan. Ikut lajak. Ikut lajak. Tu jangan lupa, ikut lajak tu jangan lupa. Dia natural je patutnya. Okay, sini pula. Cuba. Angkat. Buka kaki belakang. Angkat tangan tinggi. Okay, hayunkan badan ke hadapan. Okay. So, serentak. Semua. Go. Okay. Okay. Ikut lajak Tika. Okay, go. Lagi. Lagi. Lain dengan lontar peluru. Lontar peluru, bola di telinga. Ini tangan 90 darjah. Yeah, betul Adib. Bagus. Fahmi pun bagus. Lee. Okay, ikut lajak habiskan. Tangan habiskan. Go. Sikit lagi. Okay. Okay, kamu semua dah makin bagus. So, saya nak tambahkan jarak lagi. Okay, belakang sedikit. Belakang. Okay. Okay. So, cuba hantarkan bola tu sampai ke pasangan. Hayunkan badan tu laju sedikit. Okay, mula dari sekarang. Oh, hayun. Yes. Fahmi bagus. Hayun. Ketik bola. Okay, hayun. Yes. Betul. Lee, angkat tangan tinggi sikit. Yes.
Bagus, bagus. Tangkap betul-betul. Okey. Bagus, tepuk tangan untuk semua. Awak semua dah makin mahir. Jadi, tamatlah sudah kita punya sesi. Jadi saya nak buat sedikit mini game lah. So, okey. Semua kumpul dulu kat sini. Baik. So, kita nak recap balik sikit. Faham? Betul-betul faham? So, tadi ulang balik apa langkah dia? Okey, lagi kedua. Alright, like ketiga. Ayunkan badan ke depan. Okey, keempat. Okey. So, kita akan buat mini game sikit. Pasangan yang sama. So, kita akan bergerak ke sana. Okey, duduk tengah-tengah. Pandang sini ke? Tak apa ke? Okey. Tepuk tangan dulu. Bagus, langkah-langkah tadi yang awak buat. So sekarang kita akan main game sikit. Suka tak? Suka. Main game suka. Okay, so nampak ada marker color lain ni? Nampak? Okay, satu color, satu warna untuk satu pasangan. So saya akan tunjuk contoh dulu. Okay, tengok Adik bantu saya boleh? Okey, satu pasangan akan duduk di sebelah sini dan satu pasangan akan duduk di sebelah sana. Bola di tengah, bahagian tengah dahulu. Duduk kat marker. Okey, kita akan buat hantaran atas bahu yang saya ajar tadi. Tapi ini adalah satu perlumbaan. Okey, mula-mula pasangan yang sana akan buat hantaran dulu.
Hantar. Hantar Adib. Okey. Nice. Satu. Yang belah sini pun akan buat hantaran juga. Satu. Hantar. Bila dua-dua berjaya, mara ke depan. Dua-dua akan mara. Dua-dua akan mara. So, hantaran yang sama. Oh. Nice. So, dua-dua berjaya, mara. Siapa habis dulu, dia lah yang pemenang ya. Tapi kalau bola jatuh ataupun tak sampai kepada pasangan, akan korang akan undur satu marker. Okey, faham? Okey. Bawa bola sekali lah. Okey. So, pasangan yang sama, saya nak awak bergerak ke marker pertama. Bergerak. Marker pertama. Okey. Semua faham peraturan dia? Hanya boleh buat hantaran atas bahu sahaja. Okey. So, semua dah bersedia? Kuat sikit, dah bersedia? Okey. 3, 2, 1. Okey, ke depan. Jatuh. Kalau jatuh, kekal. Okey, ke depan. Sampai. Okey, bagus. Kumpulan Adib dan Lee telah menang. Tahniah. Okey, itu baru pusingan pertama. Kita akan ambil 3 terbaik. Okey. So, mula ke garisan awal. Okey, boleh? Dah ready? 3, 2, 1. Baling dulu. Baru ke depan. Okey, go ke depan. Cepat. Okey. Lagi. Cepat, siapa habis dulu? Okey, Tika sudah menang. Kumpulan Tika dan Ifahmi menang. Round kedua. Okey, so penentuan. Kita akan buat pusingan penentuan. Siapa menang, dapat hadiah sikit daripada saya nanti. So, best of 3 lah. Best of 3. Boleh? Kat kasut dulu. Bahaya. Okey. Semua dah bersedia? Yang pegang bola dah bersedia? Pasangan sudah bersedia? Okey. 3, 2, 1. Go. Lagi, bagus. Bagus. Okey, bagus. Oh, Tika dapat dulu. Okey. So, semua kumpul balik di tengah sini. Menghadap saya. Okey. Kumpulan mana yang menang tadi? Hai. Mana boleh. Okey. So, Tika dan Ifahmi menang. Tepuk tangan. Bagus. Awak semua dah semakin bagus. So, ini dah penutup lah. So, saya nak awak semua sejukkan badan. Stretching semula dari bawah ke atas. Okey, saya nak minta Adib sekali lagi bantu saya. Okey. Depan.
berdiri tapi stretching daripada bawah ke atas. Okey. Stretching betul-betul, okey. Okey. Okey dah. Okey, terima kasih Adib. Okey, masuk balik. Okey, semua dengar. Sekali lagi, kita nak recap apa yang awak faham, apa yang awak buat tadi. So, yang pertama, lagi sekali, langkah pertama. Okey, langkah kedua. Okey, langkah ketiga. Langkah keempat, ikut lajak. Okey, itu untuk hantaran atas bahu. Okey, so awak semua, saya rasa awak semua dah mahir. Kata awak tak faham. Saya bangga. Bangga awak semua. Tadi kumpulan Tika dengan Ifami menang. Nanti ambil hadiah dekat saya. Okay, so tadi apa yang buat tadi? Dari game yang buat tadi. Apa yang awak perlu belajar? Banyak subscribe. Banyak podcast. Sayang. Saing. Kerja sama. Bagus. Itu semua betul. Betul, tanya. So, banyak awak projected dalam perkara awak sentiasa bekerja sama dan berdaya-saing dalam akademik sekalipun kena berdaya-saing secara niat. Okay, so satu lagi saya nak tanya, bola yang kita pakai ni saiz apa? Saiz 3. Empat. Saya dah cakap tadi mula-mula. Tiga. Okay, betul. So saya nak tambah 3. Untuk wanita macam sekarang adalah saiz apa? So kalau perempuan nanti okay. So saya rasa kita juga lebih banyak kita. Okay. Awak mungkin tolong saya tulis. Assalamualaikum.